Baru ni ada satu video yang viral yang dikatakan pemandu Grab tu tak tahu jalan, tersilap jalan, sampaikan hantar orang tu sepatutnya dalam 7 minit tapi ambil masa dalam 1 jam lebih macam tu. Dan saya tengoklah keseluruhan video tu. Kalau korang tengok sekali yang ada yang dia agak panik bila ada third stop, ada kesalahan jalan dan sebagainya yang tu. Jadi siapa yang dah tengok lah kan, korang mesti tahu punya. Jadi ya, saya nak komen sikit kan. Jadi untuk yang kali pertama saya tengok dia ada share satu road tu, saya tahu jalan tu dan memang jalan tu selalu silap lah. Yang mana kalau kita belok ke kiri dia akan sampai ke IKEA Ceras kot. Kalau kita straight akan sampai ke Putrajaya ataupun Bukit Jalil. Kalau kita ke kanan akan sampai ke Sungai Besi macam tu. Jadi pandangan saya adalah kalaulah kita nak buat Grab ni, benda yang paling sesuai sekali adalah dengan menggunakan Waze. Sebab saya dah cuba dah guna Google Map, apps Grab pun ada kita punya navigation dan juga Waze. Dan yang paling bagus sekali bagi saya adalah Waze lah. Kalau korang tersangkut dekat tengah KL, lagi-lagi sekarang ni musim hujan, korang gunalah Waze. Jadi tak naklah saya nak komen pasal tu kan, kejadian tu. Saya Grab dah ambil tindakan dah pun, sebab jalan tu kemungkinan besar kita akan tersilap. Sebab saya pun pernah tersilap kat jalan tu. Kita pergi kiri ke kiri, sepatutnya saya pergi ke kanan ke kiri, kanan kot. Saya ke Sungai Besi, tapi bila saya dah masuk tengah tu, saya akan terus tembus sampai ke Bukit Jalil. Mesti korang tahu punya. Jadi sebab kesilapan tu, dia macam panik sikit lah. Dia ada unexpected stop dan sebagainya. Saya rasa waktu tu pun hujan. Jadi korang hati-hatilah dan gunalah Waze. Tu sekali lagi yang saya kata. Dan saya berharaplah Grab selesaikan kes ni dengan baik lah. Taklah memecat ataupun membuang ID pemandu tu ke kan. Sebab saya rasa kita pemandu memang takkan lari daripada buat silap atas jalan. Lagi-lagi salah lorong ke apa, lagi-lagi kat jalan tu. Dan untuk customer, kalau korang keluar satu third stop ataupun call the police tu, korang janganlah panik. Sebab kadang-kadang kalau kita berhenti lama sikit, dia akan keluar benda tu. Contoh, kalau kita pergi isi minyak kan, kadang-kadang boleh juga keluar unexpected third stop dan juga call the police. So ya, itu saja komen daripada saya. Yang penting pakailah Waze. Bukan saya nak support siapa-siapa, tapi Waze ni pada saya adalah apps yang antara terbaik lah untuk navigation buat masa ni. Jadi Waze, faham-faham lah.